Raya jatuh hari Jumaat. Apakah hukum menunaikan solat Jumaat pada hari itu? Baik. Raya jatuh hari Jumaat. Apa hukum hari raya itu? Kita solat Jumaat. Jawabnya wajib dan tidak wajib. Siapa yang wajib? Orang yang duduk di negeri ada masjid. Siapa yang tak wajib? Orang yang duduk pada negeri tak ada masjid, tapi dia turun dah pagi mari sembahyang raya. Bila nak balik jauh pula, tak wajib dah turun tengah hari pula, jadi dua kali susah. Faham lagi? Ada penduduk pada kampung ada masjid, negeri ada masjid, wajib sembahyang raya, wajib sembahyang Jumaat, sunat sembahyang raya. Walau sembahyang raya dah pun pagi, wajib pula sembahyang Jumaat pada tengah hari. Faham? Ini mari buah baru ni, kalau sembahyang hari raya Jumaat, dah wajib sembahyang Jumaat. Tak tengok molek-molek hadis, pakai tafsir sendiri. Faham? Orang hak duduk bukit-bukit, tak ada berjemaah, tak ada masjid, tak ada tempat sembahyang raya, terpaksa turun daripada hulu, berkayuh, berjalan kaki, mudik, naik perahu, naik rakit, mari bandar, sembahyang. Faham lagi? Raya pagi-pagi. Lepas tu Nabi kata, dah balik dah kampung, pergi beraya dah. Dah wajib sembahyang Jumaat, sembahyang lohor saja. Susah kamu nak lari dua kali. Faham? Kita bandar, susah tak? Tak. Wajib sembahyang Jumaat. So